Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Video kali ini aku nak respon pasal kenyataan Ustaz Syamsuri Ahmad yang menganggap masyarakat kita ni bila melihat seseorang yang beramal lain sikit daripada amalan masyarakat kita di sini, masyarakat kita akan tuduh dia atau label dia sebagai orang Wahabi. Yang lebih kemas lagi, ada puak-puak Wahabi atau puak-puak Salafiyus ni mengatakan mereka dituduh sebagai Wahabi kerana mereka mengamalkan sunnah yang sebenar. Sebenar macam mana aku tak tahu. Jadi sebelum kita respon, benarkah orang yang dilabel sebagai Wahabi tu kerana mengamalkan sunnah yang sebenar atau disebabkan perkara yang lain? Maka apa kata kita tengok video dia dulu. Tuan-tuan tengok apa Allah yarham Tok Guru Ni Aziz. Tok Guru Ni Aziz, dia orang sunnah, dia cukup kuat pegang sunnah. Tok Guru Ni Aziz cukup kuat pegang sunnah. Tok Guru Ni Aziz dia kuat, tuan-tuan, dia pegang sunnah kuat. Dia pernah mai di Padang Serai. Ada satu masalah, masa hayat dia mai di Padang Serai. Saya tahu ni pasal orang main habang kat saya. Jadi dia pergi semayang di masjid. Kebetulan ada sahabat meninggal. Jadi dia minta dia lah, pasal dia dah doa dah di masjid tu. Allah, dia kata rezeki kawan yang mati lah, boleh minta dia untuk baca talqin lepas kematian. Dia tak mau, mula tu dia tak mau. Dah semua main duk minta, ni keluarga, anak-anak main kata minta lah Tok Guru, buat rengkai-rengkai pun tak apa. Dia pergi dia pergi, dia berdiri dekat kubur ni. Lepas selesai ke bumi semua dah perata tanah, dia berdiri menghadap kiblat. Dia cakap lah satu tazkirah ringkas dia bagi. Orang nak duduk, dia jangan duduk. Dia kata jangan duduk. Pasal apa? Hadis terang abang tu, la tajlisu alal kubur ni. Jangan duduk atas kubur. Hampa duduk atas bara api sampai terbakar baju sampai ke kulit, lebih baik pada hampa duduk atas kubur. Hadis sahih. Syarah Imam Nawawi syarah di dalam syarah Sahih Muslim. Cerita ni al-julus ni, apa makna al-julus? Al-julus bermakna al-qu'ud. Imam Nawawi kata, ai bi mubasyaratil julus awil qu'ud. Duduk tu kira salah. Pasal apa? Pasal di bawah ada mayat. Kita dalam hadis lain dia kata la tu'zi sahib hadzal qabr. Jangan kamu sakiti penghuni mayat ini, penghuni kubur ini. Kita duduk tu kita macam menyakiti dia, kata macam tu. Jadi Imam Nawawi dia ambil benda ni, dia buat dalam syarah Sahih Muslim. Kecuali kubur baru yang tak ada tanam siapa lagi, tak ada mayat di bawah, duduklah. Tapi kalau kubur kita mana, tuan-tuan, tiap-tiap jengkai ada mayat bawah, maksimum pakai. So elakkan benda ni. So Tok Guru Ni Aziz dia bila daripada minta sangat, dia pun macam Nabi tadilah kita baca hadis tadi, orang nak mati pergi cari Nabi apa semua, Nabi pergi doa, dia pun pergi lah. Dia sibuk, dia Menteri Besar Kelantan, dia kerja banyak, program dia sekali turun mai panjang, macam-macam benda dia nak pergi buat. Dah minta dia pergi buat, dia pergi berdiri macam tu. Orang nak duduk, dia tak, jangan pergi duduk. Dia pesan jangan ni. Kemudian dia bagi satu tazkirah ringkas, dia jalan. Jadi ada orang Padang Serai ni sudah mai kat saya. Lepas tu pemain kat saya, dia kata, Ustaz, Tok Guru hari tu buat macam Ustaz buat kan? Macam Ustaz buat. Pasal saya, Allah yarham abang ipar saya meninggal, saya pun tak maulah sebenarnya ni saya lagi jadi ramai dalam kampung ni, bukan semua orang faham. Ayah saya kata, hang jadi imam dan hang buat kat kubur saya. Saya kata tak mau ya, bagi depa buat. Allah yarham ayah saya. Dia kata dak hang buat. Saya kata saya masalah ya, saya baca bab ni, saya baca cerita pasal Kitabul Janaiz, bab jenazah. Dan saya dah sampai dah tajuk tu. Saya dah habaq dalam masjid, benda ni tak boleh semua. Tentu saya nak pergi duduk bersila tadi, saya tak gamak nak buat. Saya kata benda tu. Allah yarham ayah saya. Dia kata kalau hang yakin dengan apa yang ilmu hang ni, hang buat macam tu lah. Duk kira abang orang. Ni orang tua ni pun jangan dengan dia.
Kalau orang yakin dengan apa yang saya kata, bukan masalah yakin aja, masalah dia memang macam tu. Cuma kita lah, masyarakat kita ni boleh. Hang buat tu bang, tak apa. So saya buat. Bila buat jadi rayonah lah. Kerana buat lagu tu, dia kata Ustaz Samsuri Wahabi. Dia kata orang lah ni duk kira bawa nak cok teh dia. Yang saya buat tu yang Nabi suruh. Cuma berbeza dengan orang duk buat ramai-ramai. Buat tadi dia. Kenalah tu ni. Saya kata Masya Allah, kerana ni aja hampa nak panggil satu. Okey. Bila arwah bapa saya meninggal pun saya buat macam tu. Bila arwah mak saya pun saya buat macam tu. That's it. Kan? Jadi pasal apa? Turun ni Aziz pun main-main di padang saya tu, dia buat lagu tu. Jadi depa main. Betul. Turun ni Aziz buat macam ustaz buat, dia kata. Saya kata alhamdulillah, dia kata. Bodoh, oh saya buat kira tak boleh pakai lagi. Bila dia buat baru dia kata boleh terima. Ya Allah, dia kata masyarakat kan. Bila dia buat baru dia boleh terima. Saya buat, saya Wahabi. Turun ni Aziz buat, tak, dia tak Wahabi, dia turun. Jadi okey. Tak apalah, betul reda lah sikit. Dia taklah balon saya kuat sangat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sajalah yang ni saya selingan masuk ke tepi kan. Dan yang ni pun esok bila Zoom kuliah masuk je, adalah dia panti oleh balik. Panti oleh tuan-tuan boleh baca masa tu. Dia kata confirm lah, hang tengok dah betul ya. Macam itulah orang kita, dia tidak pernah bersedia untuk nak buka telinga dengar betul-betul apa yang Imam Nawawi kata. Imam Nawawi ni apa tuan-tuan? Dia adalah imam besar dia dalam mazhab Syafi'i. Baik, dalam video tadi Ustaz Syamsuri duk habaq satu cerita kat jemaah yang duk main mengaji dengan dia. Ceritanya pengalaman dia bila disuruh membaca talqin atas jenazah abang ipar dia. Jadi dia tolak sebab dia kan pengamal sunnah tudin. Oleh kerana desakan ayah dia pun buatlah cara sunnah, bukanlah talqin yang macam masyarakat kita duk buat tu. Jadi dia kata orang label dia sebagai Wahabi. Yang peliknya dia kata Tok Guru Nik Aziz pun buat macam dia juga. Tapi orang tak kata pula Tok Guru tu Wahabi. Yang ni Tok Guru Nik Aziz. Ustaz Syamsuri kata kalau dia buat orang kata dia Wahabi. Tapi kalau Tok Guru Nik Aziz yang buat, mereka tak kata dia Wahabi. Tapi mereka kata dia Tok Guru. Itulah kisahnya tuan-tuan. Inilah yang selalu dikatakan oleh asatizah Wahabi atau Salafius ni, atau asatizah as-sunnah, bahawa mereka dituduh sebagai Wahabi kerana mereka mengamalkan sunnah, tidak buat perkara yang Nabi tak buat. Semua tu bid'ah katanya. Wait a minute. Who are you? Walaupun dari hujung rambut sampailah ke hujung kaki mereka tak nampak sangat sunnah pun. Nabi simpan janggut, ustaz sunnah ni cukur janggut. Tapi yang sebenarnya bukanlah itu sebab mereka dilabel sebagai Wahabi. Tapi dilabel sebagai Wahabi kerana dakwaan mereka macam ni. Allah yarham ayah saya. Dia kata tak hang buat. Saya kata saya masalah ya. Saya baca bab ni. Saya baca cerita pasal Kitabul Janaiz, bab jenazah. Dan saya dah sampai dah tajuk tu. Saya dah habaq dalam masjid. Benda ni tak boleh semua. Benda ni tak boleh semua. Benda ni tak boleh semua. Talqin ni siapa kata tak boleh buat? 4 mazhab kata sunat buat talqin. Mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Majmu' jilid 5 muka surat 303, beliau berkata disunnahkan mentalqin mayat segera setelah menguburkannya, di mana seseorang duduk di depan kepala mayat dan berkata wahai fulan anak fulan sehingga akhir. Dalam mazhab Maliki pula, Al-Imam Al-Mawwaq Al-Maliki dalam kitabnya At-Taju wal Iklili lil Mukhtasar Khalil jilid 2 muka surat 375, beliau berkata jika mayat telah dimasukkan ke dalam kuburnya maka sesungguhnya disunnahkan mentalqinnya pada saat itu. Hal ini merupakan perbuatan penduduk Madinah yang soleh lagi baik. Dalam mazhab Hanafi pula, Al-Imam Az-Zaila'i Al-Hanafi dalam kitabnya Tabyinul Haqa'iq Syarah Kanzul Daqa'iq jilid 3 muka surat 153, beliau menyebutkan
Sesungguhnya mentalqin mayat itu disyariatkan sebab rohnya dikembalikan kepadanya. Begitu juga akalnya. Dia memahami apa yang ditalqinkan kepadanya. Yang ini apa yang diajar kepadanya. Dalam mazhab Hambali pula, Al-Imam Al-Buhuti Al-Hambali dalam kitabnya Syarah Muntahal Iradat jilid 1 muka surat 374, beliau menulis, dan disunnahkan mentalqin mayat setelah dikubumikan dalam kuburan bersandar kepada hadis riwayat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Memang hadis talqin ini statusnya dhaif jiddan, yakni dhaif yang beratlah. Tetapi ulama-ulama mazhab mengamalkannya. Ini dinamakan sebagai talaqqi bil qabul, iaitu penerimaan ulama secara meluas. Ulama muktabar yang mensunatkan talqin ini bukan ulama nasi kandang. Selagi mesti ada geng terpaling hadis tanya, nak ikut hadis kah, nak ikut pandangan ulama? Abang kat mereka yang menulis kitab-kitab hadis pun ulama juga, bukan Nabi yang tulis. Imam As-Sakhawi dalam Fathul Mughis berkata, bila ulama secara talaqqi bil qabul menerima sesebuah hadis dhaif sebagai makbul, maka ia boleh diamalkan dan dianggap sahih, sehingga boleh naik pada darjat mutawatir yang boleh memansuhkan hukum hakam yang lain. Berbalik kepada dakwaan geng-geng Salafius ni, bahawa mereka dilabel Wahabi kerana mereka mengamalkan sunnah dan tidak mengamalkan talqin adalah dakwaan syok sendiri saja. Buktinya, rakan-rakan kita dari India, Pakistan yang bermazhab Hanafi tidak mengamalkan Yasin, tidak mengamalkan tahlil, kunut, selawat di celah-celah tarawih, tak sambut maulid Nabi dan lain-lain. Tidak dituduh sebagai Wahabi pun sebab mereka berlapang dada dalam isu khilafiyah. Jadi yang dilabel Wahabi itu ialah puak-puak yang suka berbalah dalam isu khilafiyah. Dia ambil pandangan yang dia suka, kemudian bid'ahkan pandangan yang lain. Sebab itu dia label sebagai Wahabi, bukan sebab tak beramal seperti mana masyarakat kita beramal. Macam kes Ustaz Syamsuri inilah, dia duk ajak orang tak boleh buat talqin. Hak baca-baca sunnah buat cara dia buat. Sebab tu kena cop Wahabi. Sepatutnya Ustaz Syamsuri kena jujur dalam ilmu. Dalam bab talqin ni apa hukum dia? Kena bagi tahu pada masyarakat hukum talqin ni apa dia? Haramkah, wajibkah, sunnatkah atau sebagainya? Ada tak khilaf ulama dalam isu ni? Kalau ada khilaf ulama, biar pilah kalau ada yang nak buat. Dan jangan duk marah kalau orang tak mau buat. Yang duk kata tak boleh buat tu pasal apa? Tok Guru ni Aziz tak buat talqin tu, tapi dia taklah ajak orang kata tak boleh buat talqin. Aku pun kalau surau atau masjid suruh tekong tahlil, aku minta keuzuran. Biar orang lain yang tekong tahlil. Bukan sebab tahlil tu bidah, tapi sebab aku mengaji di Pakistan, ulama sana tak buat tahlil. Tok Guru aku pun tak pernah ajak buat tahlil. So aku tak kerti buat tahlil. Orang buat kita join je lah. Jangan duk belagak kata tak ada hadis lah, Nabi tak buat lah, ikut sunnah lah, tak ikut sunnah lah, macam-macam. Kesimpulannya, yang dikatakan Wahabi atau yang dilabel sebagai Wahabi bukan kerana mereka mengamalkan sunnah. Tak ada sunnah apa, ada amal pun. Atau buat amalan lain daripada orang lain. Tetapi dilabel Wahabi kerana tidak berlapang dada dalam isu khilafiyah. Dan suka berbalah dalam isu khilafiyah. Semoga hampa faham noh. Dan budak-budak Wahabi jangan duk perasan sangat noh. Pengamal sunnah konon. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.